Hai semua, maksud ICT Teknologi Maklumat dan Komunikasi ialah ICT merujuk kepada teknologi yang digunakan untuk mengurus, memproses, menyimpan, menghantar dan menerima maklumat secara digital. Ia merangkumi penggunaan komputer, internet, perisian, rangkaian komunikasi, telefon pintar dan peranti digital lain dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, perniagaan, perubatan dan hiburan. Berikut merupakan lebih lanjut berkaitan apa itu ICT. ICT ialah singkatan kepada Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang merujuk kepada penggunaan teknologi seperti komputer, internet dan peranti digital untuk mengakses, menyimpan, memproses dan berkongsi maklumat. Dalam pendidikan, ICT digunakan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan mudah diakses. Ia juga memudahkan komunikasi antara guru, murid dan ibu bapa serta menyokong pembelajaran jarak jauh. Walaupun bermanfaat, penggunaan ICT perlu disokong dengan latihan dan kemudahan yang sesuai agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam dunia pendidikan moden. Kini kita masuk ke pengenalan bagi dua artikel berkaitan IK. Artikel yang dipilih menekankan bahawa ICT bukan sekadar alat komunikasi, tetapi turut menjadi pemangkin transformasi dalam sektor pendidikan, ekonomi dan pentadbiran. Penguasaan kemahiran ICT dianggap keperluan asas era digital dengan penekanan kepada penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggungjawab. Contoh seperti pembelajaran digital dan urusan atas talian mengukuhkan hujah kepentingan pendedahan awal. Walaupun wujud cabaran, khususnya dalam kalangan generasi lama, artikel ini menunjukkan ICT mampu membuka peluang dan meluaskan wawasan masyarakat. Kita ke subtopik seterusnya iaitu isu yang dibincangkan dalam artikel ini. Bagi artikel yang pertama, artikel 1. Artikel ini membincangkan dua isu utama dalam penggunaan ICT di prasekolah, kesan terhadap kesihatan kanak-kanak dan kekurangan infrastruktur. Penggunaan gadget membantu pembelajaran, namun jika berlebihan boleh menyebabkan masalah emosi, sosial, ADHD dan kelewatan pertuturan. Oleh itu, ibu bapa perlu memantau dan mengawal masa skrin anak-anak. Selain itu, banyak prasekolah kekurangan kemudahan seperti komputer dan internet menyukarkan guru mengajar secara digital. Disarankan agar kerajaan menyediakan kemudahan lengkap, latihan berkala dan galakan kerjasama guru untuk melaksanakan pembelajaran digital dengan lebih berkesan. Kita teruskan dengan subtopik persamaan dan perbezaan kandungan kedua-dua artikel. Kedua-dua artikel menegaskan kepentingan ICT dalam pendidikan moden, khususnya dalam menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Norazli Nordin dan Japri Bachotang, 2021, menekankan keperluan pendidikan awal kanak-kanak menyesuaikan diri dengan dunia digital. Manakala Rubede Muniandi, 2024, pula menyorot peranan ICT dalam menjayakan pembelajaran abad ke-21 di sekolah rendah. Kedua-duanya sepakat bahawa integrasi ICT adalah kunci kepada sistem pendidikan yang berdaya saing. Seterusnya, perbezaan dua artikel ini ialah kedua-dua artikel membincangkan isu pelaksanaan ICT dalam pendidikan, namun berbeza dari segi fokus dan kumpulan sasaran. Artikel pertama oleh Norazli Nordin dan Japri Bachotang menumpukan kepada penggunaan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak. Manakala artikel kedua oleh Rubede Muniandi dan rakan-rakan memberi tumpuan kepada cabaran guru senior sekolah rendah dalam mengaplikasikan ICT. Perbezaan ini menunjukkan keperluan dan pendekatan yang berbeza mengikut konteks pendidikan. Seterusnya, bagi subtopik, impak terhadap cara berfikir kedua-dua artikel telah membuka minda saya tentang kepentingan ICT dalam pendidikan, termasuk keperluan latihan berterusan untuk guru, jurang digital antara guru, dan kepentingan pendedahan awal ICT sejak prasekolah. Saya sedar ICT bukan sekadar alat pengajaran, tetapi juga penting untuk komunikasi, dokumentasi dan pembangunan murid. Artikel-artikel ini mengubah cara saya berfikir dan menyedarkan saya tentang peranan semua pihak dalam menyokong pendidikan digital yang berkesan. Seterusnya, kelemahan dan kekurangan penggunaan ICT dalam pembelajaran berikut adalah ringkasan analisa kelebihan dan kelemahan dua artikel berkaitan penggunaan ICT dalam pendidikan. Artikel pertama membincangkan cabaran pelaksanaan ICT dalam kalangan guru senior. Namun kelemahannya ialah fokus yang sempit
sampel kajian yang terhad dan kurang perbandingan antara generasi guru. Walau begitu, ia mempunyai reka bentuk kajian kualitatif yang baik, cadangan praktikal serta relevan dengan isu semasa seperti pandemik. Artikel kedua pula meneliti penggunaan ICT dalam pendidikan awal kanak-kanak tetapi kelemahannya ialah kandungan terlalu umum, tiada data empirikal dan cadangan terhadap risiko ICT kurang terperinci. Namun, ia menampilkan pendekatan holistik, menyokong penggunaan ICT mesra kanak-kanak dan didukung oleh banyak rujukan terkini yang menguatkan hujahnya. Bagi yang terakhir iaitu rumusan kedua-dua artikel membincangkan cabaran penggunaan ICT dalam pendidikan, khususnya dalam kalangan guru senior sekolah rendah dan pendidik awal kanak-kanak. Antara isu utama ialah kekurangan pengetahuan ICT, keyakinan diri yang rendah, serta kekangan infrastruktur dan latihan. Guru senior masih bergantung pada kaedah lama, manakala guru prasekolah kurang peka terhadap kepentingan ICT sebagai alat bantu mengajar. Walaupun begitu, penggunaan ICT terbukti membantu pengajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan memudahkan komunikasi serta dokumentasi. Kesimpulannya, pelaksanaan ICT yang berkesan memerlukan sokongan menyeluruh termasuk latihan berkala, kemudahan lengkap dan galakan berterusan daripada KPM, pentadbir dan komuniti sekolah. ICT perlu diperkasa demi pendidikan yang berkualiti dan sesuai dengan zaman digital. Terima kasih kerana mendengar, jumpa lagi di masa akan datang.